Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Eberiki Eze selepas dikeluarkan sebelum minit ke-60, harga 7.8 juta pound tidak sepadan dengan harganya. Eze yang dirotasi dengan Odegaard dijangka akan dirotasi sekali lagi pada Boxing Day akan datang. Ini bakal membawakan tekanan kepada sahabat-sahabat. Oleh itu, jual bekas perancang Crystal Palace ini. Jual Enzo Fernandez selepas kehadiran semula Cole Palmer. Enzo dilihat bermain lebih bertahan. Ditambah pula, tanpa kehadiran Caicedo, Enzo terpaksa menggalas tugasan membantu pertahanan. Ini amat tidak menarik dari segi FPL. Enzo kurang mendapat peluang memulangkan mata serangan. Namun, penjualan Enzo bukannya penjualan terdesak. Jika aset anda yang lain lebih memerlukan, Enzo masih boleh diguna pakai untuk mata minit permainan. Elakkan membeli Virgil van Dijk. Ya, selepas merekodkan mata tanpa bolos game week lepas, mungkin ada yang berfikir-fikir untuk membawa masuk Virgil lebih awal bagi jadual perlawanan Wolves dan Leeds akan datang. Namun, game week ini, Virgil akan bertandang ke Spurs. Dengan form semasa Xavi Simon, mata tanpa bolos Liverpool dilihat semakin kabur. Ditambah pula, Joe Gomez kini mendapat kecederaan berulang game week lepas. Elakkan juga membeli Cole Palmer. Walaupun menjaringkan 1 gol game week lepas, tetapi Palmer dengan harga 10.4 juta pound hanya membawakan 6 poin sahaja. Ini ialah kerana Palmer telah dikeluarkan seawal minit ke-57 ketika berhadapan Everton. Perkara rotasi Palmer ini hamba jangka akan sentiasa berulang untuk beberapa game week lagi bagi menjamin beliau tidak mengalami kecederaan berulang. Beli Tavernier. Dikala hype pengurus fantasi membawa masuk Harry Wilson, pandangan hamba adalah lebih baik mencari aset yang bakal membawakan 16 poin game week ini. Dengan Fulham tanpa 3 pemain kesebelasan utama mereka akibat ke AFCON, berkemungkinan rentak permainan Wilson bakal terjejas. Basi, Chukwueze dan Iwobi bakal tidak bersama Wilson game week ini. Tavernier pula kini mula mendapat minit permainan penuh 2 game week berturut-turut. Tavernier juga menggalas tugasan bola mati sama seperti Wilson. Cuma kelebihannya, Tavernier juga menggalas tugasan penalti. Walaupun pilihan penalti ketiga Bournemouth ini sangat bermanfaat jika kena waktunya. Cherki juga ialah calon belian game week ini. Jika anda berani mencabar Pep Roulette, Cherki boleh anda bawa masuk ke dalam pasukan anda. Dengan kita di fasa Foden dan Haaland tidak memberi manfaat kepada lonjakan ranking anda, membawa masuk aset serangan City yang ketiga boleh membawa sinar. Cherki menjadi hub kepada kreativiti serangan City bakal membawakan mata serangan. Cuma start Cherki lebih kepada membawa mata assist berbanding mata jaringan gol. Namun bagi hamba, ianya masih berbaloi dengan harga hanya 6.5 juta pound. Simpan Yankuba Minteh. Ya, amat mengecewakan memiliki Minteh beberapa game week kebelakangan ini. Namun, kekal bersabar. Jika di fasa kesukaran anda sudah pun menyimpan beliau, tidak relevan untuk anda jual dikala beliau bakal berhadapan Sunderland, West Ham dan Burnley dalam masa 3 minggu akan datang. Lebih menarik lagi, pertembungan Sunderland dan Burnley tersebut ialah di laman sendiri. Minteh juga bakal menghadapi barisan pertahanan West Ham di Upton Park tanpa kelibat Wan-Bissaka dan Diouf yang bertugas di AFCON. Fikir-fikirkan. Simpan Kudus. Ya, prestasi Spurs tidak menggalakkan sejak beberapa game week kebelakangan ini. Namun, berhadapan pertahanan Liverpool yang mungkin akan beraksi dengan Szoboszlai di bek kanan, Kudus dapat memberikan anda manfaat. Szoboszlai juga dikatakan agak tidak pasti untuk beraksi game week ini. Selain itu, Kudus juga dilihat sebagai penggalas utama tugasan penalti pasukan Spurs. Ini dapat anda lihat dalam saingan Eropah Spurs yang lepas. Oleh itu, simpan Muhammad Kudus. Segmen Maulana. Saka menjadi pilihan hamba game week lepas. Hamba tekankan di sini, pemilik Saka cukup bertuah game week lepas. Hampir-hampir sahaja beliau blank. Namun, assist pertama yang dikatakan nasib itu, hamba terima seadanya. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Semenyo game week ini.
Selepas menamatkan kemarau gol beliau game week lepas, hamba jangkakan beliau akan berterusan membawakan mata serangan game week ini. Berhadapan Burnley antara pertahanan terapuh Liga, Semenyo mungkin boleh membawakan tidur nyenyak buat anda game week ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.